Bila owner homestay semangat buat konsep open space, konon moden, luas, estetik, tapi tetamu pula nak privacy. Dari pintu masuk boleh nampak ruang tamu, dapur, bilik tidur, semua satu shot. Cantik dalam gambar, pelik dalam realiti. Masalahnya, bila tetamu check-in, semua orang freeze. Nak bergerak bebas pun rasa macam ada orang perhati. Nak tidur pun mata tak boleh tutup kalau macam ni, rasa tak selamat. Lagi parah, tetamu cakap, cantik homestay ni, tapi kenapa macam tak ada privacy ya? Kita pun jawab dalam hati, alamak, terlampau open space ke homestay aku ni? Sejak hari tu kita belajar satu benda. Open space memang lawa, tapi privacy itu keperluan. Tak semua orang suka dengan konsep yang kita buat. Atau mungkin konsep tu tak sesuai dengan masyarakat kita. Pengajarannya, design jangan ikut trend semata-mata. Ingat, tetamu datang nak berehat. Jadi kita kena buat mereka rasa selamat selalu.